Kali ni saya nak kongsi kisah kejayaan tim Go Greenmatic di mana dia ni bekerja sebagai pegawai keselamatan. Sambil-sambil dia bekerja, dia urus 5 kereta menggunakan sistem Go Greenmatic. Dalam masa 7 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM170,225 dan untung RM40,990. Pastikan tengok video ni sampai habis supaya anda faham. Okey, dekat sebelah saya ni, ini adalah Facebook tim Go Greenmatic. Nama Facebook dia, Kereta Sewa Kita Ikhtiar. Kereta Sewa Kita Ikhtiar ni, dia ada 5 kereta. So, kereta pertama dia ada Azia 2024 sendiri. Dia ada Myvi 2024 sendiri. Alza 2024 pajak. Beza 2024 pajak. Alphard 2022 pajak. Kereta Sewa Kita Ikhtiar ni, dia sertai Go Greenmatic pada 26 April 2025. Dia bermula dengan satu Azia 2024 dan dia bekerja sebagai pegawai keselamatan. Okey, ini adalah rekod sewaan dan untung pada tahun 2025. Dia punya sewaan tu bermula daripada Mei 2025. So, Mei dia punya sewaan dia 15,630. Untung dia 2,960. Jun sewaan dia 31,000. Untung dia 7,100. Julai sewaan dia 19,210. Untung dia 5,100. Ogos sewaan dia 35,450. Untung dia 6,400. September sewaan dia 25,840. Untung dia 6,800. Oktober sewaan dia 25,560. Untung dia 6,200. November sewaan dia 17,535. Untung dia 6,430. Daripada Mei sampai November 2025, jumlah sewaan dia RM170,225 dan untung RM40,990. Macam mana? Sambil-sambil kerja sebagai pegawai keselamatan, sambil-sambil urus 5 kereta, dalam masa 7 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM170,225 dan dapat untung RM40,990. Macam mana beliau buat? Okey, masa dia sertai Go Greenmatic, beliau bermula dengan satu Azia. Okey, masa mula-mula tu, dia buat pemasaran. Kalau dia dapat tempahan, kalau ada orang nak sewakan kereta dia, dia sewakan. Dalam masa yang sama juga, beliau boleh sewakan kereta rakan niaga Go Greenmatic seluruh Malaysia. Bila pelanggan dia makin ramai, dia tambah kereta dan ada orang bagi kereta dekat dia untuk dia uruskan secara pajakan. Okey, so dekat sini ada tak sesiapa yang nak jadi usahawan Go Greenmatic dan menjana pendapatan 4 ke 5 angka sebulan? So, kalau you berminat untuk menjadi usahawan Go Greenmatic, kita kenakan yuran kalian RM300 setahun. Kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan pemasaran, sistem tapisan pelanggan. Dan kalau you nak kereta ataupun motor, Go Greenmatic pun boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk pajakan. Kalau you berminat untuk menjadi usahawan Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join tim Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share. Kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul, boleh.